yang macam tak termotivasi. Itulah banyak tu ujian saya. Yang kita pandang rendah pada amalan sunnah. Kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah ni meliputi segala-galanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Sembang MNI dengan subtopik yang dibawakan hari ini iaitu Sembang Ilmiah. Baik, untuk tetamu jemputan yang kami bawakan pada hari ini tak lain dan tak bukan daripada Biro Pendidikan dan Dakwah, Haris Hakim. Assalamualaikum. Baik, apa itu Sembang Ilmiah? Pada hari ini kami akan mengupas bagaimana untuk kita kembali bangkit apabila kita berada dalam kegagalan ataupun motivasi terhadap diri sendiri. Okay, baik, tanpa meninggalkan masa, Haris, ada apa-apa kata yang nak disampaikan sebelum kita mula? Baik, satu je saya nak tanya. Kenapa Biro Media memilih saya, Biro Pendidikan dan Dakwah, yang macam tak termotivasi untuk sampaikan motivasi pada Julius? Okey, baik. Soalan yang menarik. Ini kerana setelah kami berbincang, kami tahu Haris ni mesti banyak masalah yang mengalami. Masalah UASA, masalah UPSA, masalah UPKK, masalah PSRA. Sebab itu kami pilih Haris sebagai tetamu jemputan kita pada hari ini. Okey, ada apa-apa lagi soalan sebelum kami yang menanya? Tak ada, tapi itulah banyak tu ujian saya. Ujian ICC akademik, ujian penilaian kelas kafah, ujian nak masuk KA. Itu semua ujian, banyak tu ujian. Okey, tak ada apa dah. Silakan host. Saya tahu Haris ni tempat meluah dia dekat ChatGPT. La ilaha illallah. Mana ada guys? Saya tahu banyak soalan yang dia tanya untuk dia punya ujian. Okay, baiklah soalan pertama. Mengapa kita ni awal-awal je kita bersemangat nak buat ibadah, lama-lama tu kita dah malas? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi berbalik pada soalan host tadi, host kita tanya kenapa kadang-kadang kita ni awal-awal je rasa semangat nak buat ibadah, nak buat baik, tapi lama kelamaan kita makin down, akhirnya prestasi kita menurun. Baik, senang saya cakap sebab iman kita ni naik dan turun. Bila iman kita naik dan turun, kadang-kadang ada masa iman kita betul-betul paling kemuncak paling tinggi, rasa semangat nak ibadah, rasa termotivasi. Mungkin kerana time tu kita ada baca buku motivasi sikit kan. Betul. Tiba-tiba kita rasa kalau aku buat ni, aku dapat pahala macam ni, aku dapat ganjaran macam ni, Allah akan bagi macam ni. Kita akan rasa termotivasi. Tapi lama kelamaan kita akan down sebab iman kita akan turun. Mungkin time iman kita turun tu kita akan kata, alah, benda tak wajib kan. Contoh macam selawat paling senang. Selawat ulama kata hanya sunat sekali seumur hidup. Paling-paling sekali seumur hidup guna selawat. Tetapi ganjaran yang Allah bagi pada orang yang berselawat tu, Allah balas 10 kali ganjaran. Maka bila kita tahu ganjaran tu, untuk orang yang berselawat, kita akan kata, kalau Allah balas balik 10 kali selawat, maksudnya aku dapat yang banyak lah pahala kat situ. Tapi akan datang satu masa di mana kita kata, alah, benda tu sunat je, kalau tak buat pun tak apa. Akhirnya kita tinggal benda tersebut. Sebab tu dalam solat, dalam doa kita doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, sebab hati kita ni dibolak-balikkan, kejap baik, kejap jahat kan. Bermaksudnya kita ni bertalam dua muka jugalah sebenarnya kan dengan Allah kan. Sebab kadang-kadang kita dengan Allah kadang kita baik, kadang kita mengkhianati Allah kan. Jadi kita sebenarnya bertalang dua muka sebenarnya dengan Allah. Jadi kita minta pada Allah, wahai yang zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu dan juga ketaatan padamu. Ketaatan tu yang penting. Jadi itulah sebab kenapa kadang kita semangat, kadang kita sedang, sebab iman kita naik dan turun. Itu fitrah manusia. Jawapan Haris ni buat saya sendiri terdiam. Saya kagum dengan jawapan dia. Saya pun berikan tepukan. Saya sendiri tak mampu berucap macam dia. Okay. Itu semua daripada Allah. Apa yang keluar ni semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Baik, tadi jawapan Haris tadi kata kita ni kalam dua muka dan kadang-kadang kita pun rasa malas. Tapi apa solusi kepada jawapan Haris tu? Macam mana kita nak buat satu ibadah ni bukan kewajipan tapi keperluan untuk kita hidup. Seperti mana macam kita makan, kita minum, kita tidur. Macam mana kita nak tukar ibadah-ibadah tu jadi keperluan kita sendiri? Baik, soalan yang menarik yang datang daripada minda yang cerdas. Sebab orang kita ni pun cerdas juga host dia. Jadi ibadah ni macam host kata kita tadi, kita kena jadikan dia sebagai keperluan. Macam mana kita makan, macam mana kita tidur, macam tu juga kita ibadah. Kalau makan, kita boleh makan sampai 3 ke berapa kali sehari. Solat 5 kali sehari tu patutnya kita lebihkan. Baik, contoh paling senang solat. Kita jangan jadikan solat sebagai kerja sampingan kita.
kita jadikan solat sebagai hal utama kita. Contoh waktu subuh, cara kita senang kita nak bangun subuh. Kalau pada hari sekolah, kita kena jadikan waktu bangun kita adalah pada waktu subuh ataupun lebih awal daripada itu, supaya bila kita bangun, kita dengar azan subuh, kita rasa macam okey, aku bangun, aku nak mandi, aku nak solat, kemudian tu pergi sekolah. Bermaksud kita dah jadikan solat tu sebagai penanda aras hidup kita. Kita jadikan waktu solat tu sebagai panduan dalam hidup kita. Macam tu juga dengan waktu zuhur. Waktu zuhur sekarang pukul 1.20. Maka kita boleh ambil contoh, kiranya okey, waktu solat zuhur sekarang 1.20. Jadi sebelum balik sekolah, aku mesti solat dekat sekolah, solat berjemaah dekat sekolah. Kira macam tu. Sebab kita tak nak jadikan solat sebagai sampingan kita. Kadang-kadang bila kita balik rumah, kita dah penat, kita tertidur, kita akan tertinggal solat dan sebagainya. Akhirnya kita terpaksa qada balik solat tu dan kita tanggung dosa. Ya, macam tu juga dengan asar, maghrib, isyak lah yang paling berat. Sebab Nabi sendiri dah kata solat subuh dan solat isyak ni adalah solat subuh atau solat asar. Saya tak ingat, kalau salah tolong betulkan. Dua solat subuh dan asar adalah waktu yang paling berat untuk orang munafik. Sebab waktu ni dua waktu yang sejuk. Maksud dua waktu yang sejuk tu subuh, waktu yang gelap, waktu yang sejuk kan. Bila kita dengar azan, kita tarik lagi selimut, betul tak kan? Waktu asar pun sama. Waktu asar duk mendung-mendung kan, kita rasa nak tertidur. Maka untuk orang yang munafik, yang talam dua muka, dia akan rasa solat tu berat. Kata, ya Allah, payah tu lah asar nak kena bangun. Ya Allah, asar ni aku nak rehat petang ni, kenapa kena solat? Jadi orang munafik dia akan rasa macam tu. Jadi macam yang host kata tadi, jadikan solat tu sebagai keperluan. Itu basic dalam hidup kita, solat lah host solat. Macam tu juga dengan amalan-amalan sunnah lain, seperti berzikir, selawat, baca Quran. Baca Quran ni pun kita kena jadikan sebagai satu keperluan dalam hidup kita. Kita kena anggap kalau kita dah makan ayam gepuk, itu makanan fizikal kita. Tapi baru makan ayam gepuk tadi? Tadi saya makan ayam rendang kat kantin tadi. Alhamdulillah sedap. Itu makanan fizikal saya, ayam rendang tadi. Tapi saya belum lagi makan makanan rohani hari ni. Sebab apa? Sebab saya masih belum lagi buka Quran. Sabar, nanti saya buka. Jangan terus judge, oh biar pendidikan dan dakwah tak baca Quran kan. Baca, tapi saya ada haskan waktu-waktu dia supaya saya istiqamah pada waktu-waktu tersebut. Kita borak pasal solat ni kan, hari sekolah ni memanglah senang kita nak cakap kita boleh bangun. Tapi kalau dah masuk weekend Sabtu Ahad, itu ramai yang komplain susah betul nak bangun. Jadi soalan saya lah, apa amalan harian yang boleh buat kita lagi berdisiplin dalam melaksanakan ibadah-ibadah? Baik, kalau saya pribadi saya sendiri ada ikut beberapa amalan harian yang disusunkan oleh ulama-ulama untuk daripada pagi sampai malam, sampai kita tidur balik. Paling senang, kita bangun sejam sebelum subuh. Sejam sebelum subuh kita bangun. Contoh sekarang subuh pukul 6. Pukul 5 kita bangun, kita mandi apa semua. Dalam 5 suku macam tu kita siap mandi, kita siap bersiap. Kita dah pakai baju apa semua. Dan 5 suku nak pergi ke pukul 6 tu, kita buat dulu tahajud, kita qiyamul lail. Supaya bila kita dah buat amalan tu, amalan harian tu, kita akan terbiasa untuk bangun waktu subuh. Paling-paling tidak pun, kalaulah kita tak terbangun pada pukul 5 tu, pada kebiasaannya kita bangun kan. Contoh pada seminggu kita bangun, tiba-tiba minggu kedua kita tak terbangun, maka kita terbangun pada waktu subuh tu kan. Bila kita bangun pada waktu subuh tu, kita akan ingat, kalaulah pukul 5 sebelum ni pun aku boleh bangun, apatah lagi pukul 6 waktu subuh ni. Maksudnya kita dah terbiasa dengan benda tu. Dan kita kena istiqamah lah buat amalan tu selama 40 hari. Sebab ulama kata, kalau nak dapatkan istiqamah untuk buat hari-hari, kita kena buat selama 40 hari. Supaya kita dah terbiasa dan akan berlanjutan lah sampai ke akhir hayat kita, insyaAllah. Macam tu juga dengan amalan-amalan seperti solat duha dan sebagainya. Walaupun kita kata sunat je, jangan kita pandang rendah pada amalan sunnah. Sebab belum tentu yang wajib kita diterima kan. Mungkin wajib kita tak sempurna ataupun tak diterima, tapi bila digandingkan dengan yang sunnah, maka Allah, insyaAllah Allah akan terima amal ibadah kita. Kita ambil bacaan hadis 40 pagi petang tadi, apa dia? Bacaan hadis 40 petang tadi, apa dia? Maaf lah, kita ni Biro Pendidikan dan Dakwah. Tak, dia macam ni. Kita, okey, pada hadis yang keempat, seingat saya, dia sebut pasal kejadian manusia. Kejadian, okey, saya dah dapat 40 hari tu, betul tak? Kan dalam hadis kata manusia ni diciptakan
daripada setitis benih, iaitu air mani lah, dan akan membesar biak selama 40 hari. Bila dah jadi 40 hari tu, dia akan jadi seketul darah. Dia akan jadi seketul darah, kemudian Allah cipta lagi selama 40 hari, dia jadi seketul daging, embrio embrio yang ada mata kecil kan, dia akan jadi begitu. So proses tu berlaku selama 4 bulan. Jadi apa kena betul lah. Itulah apa kena mengena la ilaha illallah. bukan Okey. buat baik pada awalnya bukan tentu boleh masuk syurga. Buat jahat Okey. Ini macam ayat podcast minggu lepas, ayat apa? Yang baik belum tentu baik. Cakap. Okay lah, sekarang kita masuk kepada subtopik yang berbeza sikit. Masih dalam sembang ilmiah, tapi untuk motivasi diri dan lebih cenderung kepada perasaan diri lah dan kesihatan mental kita. Baik. Okey Haris, bagaimanakah cara untuk kita keluar daripada rasa putus asa ni? Sebab kadang-kadang saya pun ada rasa putus asa ni. Saya rasa macam tak larat dengan semua pressure yang saya dapat. Macam mana, ada sebarang tips tak? Baik, pertama sekali kita kena renung firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53, tak silap saya. Allah kata, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan dosa dan sebagainya, jangan berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi apa kena mengena dalam kehidupan kita seharian? Baik, kita kena faham segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tekanan dalam hidup kita, semua Allah yang bagi. Kita biasa dengar kan dalam tahlil kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya. Maka Allah ni dia sebaik-baik pemberi. Maka sebenarnya kita mampu nak hadap tekanan tu sebenarnya. Cuma kita tak jumpa solusi yang terbaik macam mana kita nak hadap tekanan tu. Dan bila disebut pasal putus asa, kita tak boleh terus berputus asa bila kita hadap sesuatu perkara. Contoh, baru putus sikit, baru putus cinta dan nak mati dan nak bunuh diri, itu berputus asa daripada rahmat Allah. Sedangkan bila kita menghadap pada sesuatu ujian, bila kita fail exam, kita dapat markah yang tak bagus, kita putus cinta ke, kita kalah dalam apa pertandingan ke, yang pertama sekali kita cari Allah. Bukannya kita buat video TikTok lu kata, I'm very sad today because ini. Buat apa kita speaking pula ni kan. Okay, kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah ni meliputi segala-galanya. Kalah kita pun ada rahmat Allah dalam tu. Kenapa kita kalah? Kenapa kita gagal? Mungkin kerana kita dah jauh daripada Allah, host. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan tu ada kesenangan dia. Allah pun dah sebut dah tadi. Dalam surah surah Asy-Syarah, surah Alam Nashrah. Surah Asy-Syarah yang Asy-Syarah yang Al-Insyirah yang melapangkan. Allah dah sebut dah setiap kesusahan ada kemudahan. Jadi hidup bukan senang. Hidup bukan senang, semua kena pernah tak dengar hidup bukan senang, semua kena rasa. Semua kita dalam hidup kita kena jalan pelan-pelan lah. Kita kena jalan pelan-pelan. Kita jangan melulu nak ke satu jalan. Contoh, kita dah target kita nak berjaya dalam satu bab, tiba-tiba kita jatuh, kita gagal, maka kita tak boleh terus stop kat situ. Bayangkan kita nak datang sekolah, kita naik bukit sekolah kita ni, tiba-tiba kita terjatuh dekat longkang. So, andai kata kita terjatuh dalam longkang, adakah kita terus duduk dalam longkang tu sampai bila, ataupun kita akan bangun, kita akan teruskan balik, kita akan teruskan naik sampai datang kelas, kita akan terus datang sekolah kan, walaupun kita terjatuh longkang? Kalau saya MC lah. Wah, malu kan. Tapi okey lah, kalau itu yang membuatkan anda MC, saya bagi contoh lain. Kita bagi contoh lain. Tengah-tengah mengentah desa, tiba-tiba kita rasa penat sangat kan, kita dah pecut 3 km, tinggal lagi 2 km nak habiskan. Adakah kita akan berhenti pada titik perhentian 3 km, atau kita sambung lagi 2 km tu walaupun dengan berjalan? Mestilah saya akan sambung. Takkanlah kita dah hadap 3 km ni, sikit lagi nak sampai pada destinasi terakhir yang kita tuju, takkan kita nak stop kat situ kan? Jadi berlarilah menuju pada kejayaan tu. Kalau kita jatuh, jalan pelan-pelan. Aku jalan pelan-pelan. Tak, memang semua podcast ada saya yang tinggal nyanyi. La ilaha illallah. Jadi adakah menjawab soalan? Kita risau, kita bebel banyak tak jawab soalan, kita syok sendiri.
Jujur lah host. Jawab soalan ke tak? Betul. Saya setuju. Jawapan Haris ni sangat valid lah pendapat saya. Semua jawapan dia saya boleh hadam satu persatu, masuk telinga kanan, kekal tak keluar telinga kiri. Okey, tapi dalam apa yang saya cakap tadi tu, jumpa tak penyelesaian macam ni nak keluar daripada seputus asa tu?